Arsenal botol guys. Tapi betul ke Arsenal botol? Aku tak sure lah. Korang rasa macam mana? Arsenal botol ke season ni? Fakri Putra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Fapuk YouTube channel. Ini adalah dia match review Arsenal menentang Everton yang berkesudahan dengan keputusan yang kita semua rasa kecewa sebab seri satu sama. Dan boleh katakan ini adalah perlawanan terakhir bermain dekat Goodison Park sebab dengan cerita kalau tak silap season ni last main dekat situ sebab Everton akan main dekat tempat lain. Tempat yang ni yang korang tengah tengok ni. Aku pun tak ingat nama dia apa, tapi inilah nama tempat yang baru tu. Okey, jadi apa yang kita boleh ambil daripada match ni sebenarnya, benda yang paling menjadi tumpuan adalah penalti yang diberikan kepada Everton. Terjahan Miles Lewis Kelly ke atas Harrison. Dan sebenarnya insiden ni aku boleh katakan macam deja vu jugalah. Sebab ada juga insiden yang Miles Lewis Kelly kena kad merah yang mana MLS kena foul dulu. Yang dia kononnya last man yang menghentikan pemain tu kan. Dia yang kena foul dulu and then baru dia foul tu. Tapi ref tak tengok yang dia foul dulu tu. Lepas dia dah kena foul tu, buat ref pergi tumpu kat situ je. VAR pun sampai sekarang macam tak ada function guys. Sumpah. Rasa baik tak payah ada VAR tu, tak payah wujud lah. Macam tak berguna. Dan boleh katakan sebenarnya pendekatan Arteta untuk match Everton ni, lawan Everton ni, dia lebih kepada nak rehatkan pemain lah. Merehatkan ramai pemain utama untuk get ready versus Real Madrid nanti. Boleh nampak lah macam mana Jorginho dapatkan minit permainan yang lebih banyak. Dan sekarang ni kita mengalami masalah di mana Gabriel Magalhaes, pemain paling penting untuk season ni, player of the season Arsenal untuk season kali ni adalah Gabriel Magalhaes pada saya. Dan kali ni nampaknya dia kena sideline sampailah ke hujung season. Season ni dah tak boleh main dah. Mula-mula rasa risau juga sebab pengganti dia adalah Jakub Kiwior. So saya rasa macam, boleh ke Mamat ni Dan dia dah buktikan dalam game versus Everton ni, dia punya performance telah mendapatkan award man of the match. So memang perform lah Kiwior. Dan harapnya dia bawa performance ni ke game seterusnya versus Real Madrid. Dan Real Madrid juga sebenarnya mengalami isu injury juga. Boleh katakan dia punya injury list tu agak ramai seperti yang korang boleh tengok ni. Antaranya yang top, Tchouaméni tak ada, Carvajal tak ada. Kita punya ex-player Ceballos pun tak ada. Dan beberapa pemain lagi lah. So dekat situ sebenarnya Arsenal mungkin boleh mengambil sedikit peluang ataupun advantage untuk menentang Real Madrid nanti. Dan antara benda yang menarik yang saya boleh katakan dekat sini adalah perbezaan antara dua pemain yang baru baik daripada injury. Satu Martinelli, satu lagi Bukayo Saka. Boleh nampak macam mana Martinelli selepas injury nampak lebih tajam, nampak lebih confident, nampak lebih sambar, nampak lebih yakin nak skill, nak dribble kat situ. Manakala Saka pula nampak takut-takut dan seperti tak sharp. Dia punya kepala macam tak betul-betul fokus dalam game. Saka masih mencari rentak balik. Itu yang saya nampak lah. Walaupun baru ni dia gol kan, tapi still Saka masih merisaukan lah. Sebab tu saya rasa dia dekat bench. Dan mungkin versus Real Madrid nanti kita tak sure adakah Saka akan main first E ataupun mungkin substitute lagi. Korang rasa Saka patut main ke tak? Tinggalkan komen kat bawah. Dan korang tinggalkan komen juga dekat bawah prediction Arsenal menentang Real Madrid nanti. First leg ni kita akan bermain dekat Emirates Stadium, home Arsenal, dan harapnya ramalan saya meramalkan Arsenal menang 3-1. Itu ramalan saya. Apa ramalan korang? Korang komen kat bawah. Dan dapat info juga yang Liverpool kalah dengan Fulham. So sebenarnya race untuk dapatkan first place ni sebenarnya lagi menarik lah kalau Arsenal menang game versus Everton tu. Ada nampak harapan tu lebih bersinar lah. Sekarang ni masih ada harapan lagi, tapi sayup-sayup je orang kata. Sebab nampak macam nombor 2 tu dalam tangan dah. Arsenal botol guys. Tapi betul ke Arsenal botol? Aku tak sure lah. Korang rasa macam mana? Arsenal botol ke season ni? Tak ada piala ke korang rasa? Ke akan ada piala? Korang komen sikit kat bawah. Okay guys, itu saja video review kali ni. Jangan lupa seperti biasa like, share dan subscribe YouTube channel ni. Ya, saya tahu memang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada je video. Tapi jangan risau. Kalau ada tu adalah, layan lah. Okay? Come on guys. Nanti versus Real Madrid nanti aku buat match review lagi. Okay? Stay tune.